Takut. 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 Saya takut kerana apa yang kita nak lakukan itu Ya. adalah sesuatu yang ditolak oleh seluruh dunia. Yes. Tun, kita pernah melalui satu keadaan di mana pada tahun 97-98 when we had an economic crisis masa tu, Tun. Masa tu bukan Amerika, but we always believe the IMF ni adalah salah satu tool yang digunakan oleh Amerika dan negara barat untuk menekan. So masa tu kita dalam keadaan krisis tu, Tun. Indonesia sudah terima IMF masa tu. Ya. Tun menolak. Apa dia punya rational Tun masa tu untuk menolak? Whereas that would have been the easiest way out, so to speak. Kalau kita serah urusan ekonomi negara kita kepada IMF ataupun World Bank, mereka tidak akan mengambil kira dasar ekonomi kita, dasar ekonomi baru, dan mereka akan ketepikan usaha kita untuk mengagihkan kekayaan secara yang lebih adil. Sebab itu kita tak boleh terima mereka untuk mengambil alih pengurusan ekonomi Malaysia. Negara lain mungkin, tapi kita tak boleh, dan kita berpendapat bahawa tidak akan ada kemerdekaan kita kalau ekonomi kita dikuasai oleh kuasa lain. Kita berpendapat bahawa imperialisme sudah kembali semula, dan apa yang diperkatakan oleh Presiden Soekarno, iaitu new colonialism, memang pun berlaku dan terkena kepada Indonesia kerana mereka menjatuhkan nilai mata wang Indonesia dengan teruk. Jadi tiba-tiba Indonesia menjadi lebih miskin daripada dahulu. Untuk mengelak daripada kemiskinan ini dan untuk membayar hutang yang banyak yang dibuat oleh Indonesia, mereka terpaksa terima cadangan oleh IMF supaya ekonomi mereka diuruskan oleh IMF dan World Bank. Jadi kebebasan Indonesia terjejas apabila diambil alih kuasa ekonomi dan finance. Tumpuan mereka bukan untuk memulih semula ekonomi Malaysia ataupun memperkuatkan ringgit Malaysia. Tujuan mereka hanyalah untuk Malaysia membayar hutang-hutangnya kepada negara-negara lain, bank-bank di luar Malaysia. Itu tujuan mereka. Mereka tidak mempedulikan apa yang berlaku dalam negara. Mereka cuma nak ambil alih urusan pentadbiran ekonomi dan keuangan, supaya dengan itu mereka dapat kumpul wang untuk membayar hutang. Dan kita tak dapat apa nikmat daripada you were not an economist then, and I mean today probably orang anggap Tun quite an economist. How do you come about with all this dasar-dasar? I mean, we have read about it, we have heard about it. Can you tell us how did Tun come nak buat capital control? Ini semua beyond, bukan conventional Tun. Dia out of the box Tun. Saya bukan ekonomis, saya bukan financial. Saya tak terlibat dengan bank pun. Bagi saya, bank cuma tempat simpan duit saya. Perniagaan bank saya tak tahu. Sebab itu saya terpaksa cari orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Saya juga diberitahu berkenaan dengan perniagaan mata wang. Macam mana dapat dilakukan.
mereka tidak ada ringgit. Yes. Mereka tiba-tiba menjual ringgit yang mereka tidak ada. Yeah. Tetapi delivery setelah dijual bukan dibekal dengan duit itu. Yeah. Dia tunggu sehingga nilai mata wang ringgit itu jatuh, mereka beli di harga yang murah dan mereka bekal kepada mereka yang beli di harga yang mahal. Yes. Dan dengan itu mereka untung. Ini semua saya belajar daripada pendapat pakar-pakar yang saya lantik untuk menasihat saya tentang cara-cara banking dan lain-lain. So masa Tun buat keputusan, Tun tak takut ke if let's say keputusan tu salah, Tun? Takut. Saya takut kerana apa yang kita nak lakukan itu adalah sesuatu yang ditolak oleh seluruh dunia. Yes. Semua pakar-pakar di dunia kata kalau kita buat perkara itu akan rosaklah ekonomi negara kita, akan rosaklah nilai mata wang kita, akan ada black market dalam mata wang. Kekuatan kita. Kita ada kekuatan. Di antaranya ialah simpanan kita, tabungan kita amat besar. Kita ada dalam tabung kita mata wang seperti dolar Amerika. Kita ada. Dan kita ada tabung yang besar. Bank negara taklah berapa besar pada masa itu, tetapi kita ada PNB, ada EPF, semua ini tabungan duit. Jadi duit ini dalam mata wang Amerika pun ada. Jadi kalau pasaran tidak mau terima nilai mata wang yang ditentukan oleh kita, kita boleh bekal daripada kita sendiri. Katalah satu pengimport barangan Malaysia ke Malaysia, mereka terpaksa bayar dalam mata wang dolar. Kalau nak beli dolar dalam pasaran, nilai ringgit kita amat rendah. Jadi tak seperti yang kita tentukan. Tapi kita boleh bekal. Dengan harga yang kita tetapkan, iaitu RM3.80, kita akan bagi $1 Amerika. Kita ada bekalan. Dan kita boleh beli barangan dan membayar dengan dolar Amerika kerana kita ada dolar Amerika yang kita boleh bagi kepada pengimport barangan daripada luar negara. Ya, memanglah kita berasa takut, tapi dalam jangka masa tidak lama. Cuma dalam 1-2 hari saja kita nampak masalah tidak timbul dan kita boleh tangani. Kita ada cara untuk tangani masalah.